Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat tengah hari. Dah tengah hari ni Siti buat video untuk kali kedua. Datang kat sini untuk gunting rambut Aswad. Kat kedai pakcik ni ada ni. Pakcik ni dah, kalau kita datang sini dia tahulah kalau Aswad memang potong untuk sekolah punya lah. Dia tak boleh passion kalau sekolah. Okey, jangan pelik. Waktu yang sama, hari yang sama saya rekod. Sini nak bercerita tentang rambut dia pula. Okey. Setiap kali sebulan sekali kena potong. Sebab rambut lelaki ni cepat panjang kan. Satu, kalau Siti tak potong rambut dia, hidung dia akan berdarah. Sebabkan air tak kena kepala dia. Rambut dia agak tebal. Kenapa Siti potong sebulan sekali? Kalau Siti cakap, maknanya Siti dah tahu rambut dia panjang, dia nak potong. Dia tak nak potong, kecuali cikgu bagi warning. Ini si potong ni, cikgu bagi warning kat dia. Siti cakap, dek potong dek. Tak nak lah, tak nak potong. Itu style dia, saya Aswad. Dia suka rambut dia panjang-panjang. Kalau cikgu bila sampai kat sekolah, dia akan pegang macam tu. Bila dah pegang macam ni, rambut tu boleh digenggam. Mana rambut dia panjang. Macam Aswad dia rambut dia lebat. Bila dia pegang dengan ni, boleh genggam lah. Sebab rambut dia lebat. Jadi cikgu bagi warning WhatsApp. WhatsApp dengan ibu bapa lah. Dia ada grup ibu bapa. Kalau Aswad pendidikan khas ni, dia ada grup ibu bapa. Dan kita nak WhatsApp dengan cikgu sendiri pun boleh. Macam tu lah. Dia akan masukkan dalam tu, Isnin ni nak tengok rambut pendek semua pelajar-pelajar. Macam tu lah. Jenis Aswad ni, kalau cikgu tak bagi warning, dia tak akan potong rambut dia. Dia ada panjang. Cikgu boleh tengok dan boleh agak lah rambut dia panjang. Rambut dia agak tebal lah. Jadi bila rambut dia akan tebal, kepala dia panas. Bila kepala dia panas, hidung dia start berdarah. Siti tahulah. Dia balik, mak hidung adik berdarah juga. Bila Siti cakap adik kena potong rambut, bila itu kena kepala, hidung dia tak akan berdarah sebab dia panas. Tapi dia cakap tak apalah, adik tak nak potong. Siti pun tak tahu kenapa dia nak potong. Lagi satu, dia punya penyakit kulit dia dekat kepala tu, dia tak berjangkit kalau ikutkan kalau potong rambut pun. Sebab doktor pada cakap benda tu tak berjangkit. Memang dia, orang cakap ada satu penyakit tu dia untuk dia je. Bukan dia pengotor, tak. Dia memang satu kulit kepala tu memang kena. Badan lain tak ada, kepala je. Itu yang peliknya Sitinya. Bila jumpa doktor, dia akan bagi shampoo dengan ubat sapu. Dia bagi tu. Bila dia potong rambut, dia boleh sapu kan. Bila rambut dia tebal, dia tak boleh sapu pada tu, sebab dia di atas satu kepala dia kena. Dia bagi minyak zaitun lah untuk bagi lembapkan lagi kulit kepala dia. Kulit kepala dia dengan kepala dia kering, dia jadi macam tu. Dia kupas-kupas. Ada orang dia satu badan kena kan. Yang satu badan tu berjangkit, yang kepala ni dia tak berjangkit. Dia tak berbau tau. Kalau separuh orang tu bila dia jadi macam tu, dia bau macam hanyir, macam kudis kan. Ni tak berbau. Bila dia kering, dia akan jadi merah. Macam ada satu penyakit tu, orang cakapkan yang darah putih tu kan. Kawan dia, Kalis tu, satu badan sampai bulu mata dengan rambut dia pun jadi putih. Bulu mata dia boleh jadi perang sebab penyakit dia kan. Jadi ini tak, dia tak, Siti pun nak cakap tak kerti. Bila tanya doktor cakap dia ada satu penyakit kulit. Macam itulah. Nak kata keturunan tak ada pula Siti rasa. Kalau Siti memang tak ada. Memang kalau shampoo tak boleh guna shampoo sebarangan. Kena shampoo yang dia bagi je. Memang shampoo tu busuk. Ni busuk sebab ubat kan. Bila dia shampoo, kulit kepala dia akan sedikit lembab. Dan untuk matikan dia punya kuman tu lah. Macam tu lah. Lepas tu dia akan bagi minyak sapu. Tengok rambut dia. Dia kata depan tak boleh potong. Kenapa tak boleh potong? Sebab takut luka. Tak nipiskan sikit? Minta lipis ni. Lipis ni. Betul boleh pegang, nanti cikgu pegang macam mana cakap? Mak, pegang setengah je mak boleh. Habis kalau cikgu tanya adik cakap apa? Dia memang tak boleh potong. Cakap macam tu je. Cakap kat cikgu macam tu. Masalahnya kalau kita potong luka mak, percaya tak? Abang tu dia cakap. Ya, muka pakcik tu. Pakcik tu lah cakap. Abang panggil abang. Dekat tepi tengok. Tepi ni. Tengok kan kulit kepala dia. Dah pakai dah. Apa pakai semalam yang ubat itu doktor bagi tu? Bukan doktor suruh pakai hari-hari. Apa pakai shampoo je. Shampoo je tu lah, seminggu 2 kali ke sekali kan. Shampoo tak banyak kan. Ubat tu hari-hari kena shampoo. Shampoo tu lah cara pakai. Shampoo tak boleh pakai selalu. Sebab dia cakap dia tak boleh pakai selalu kan. Sebab sapu je pakai. Semalam makan tak ubat yang berdarah hidung tu? Makan. Nak. Pagi ni tak makan lagi kan? Tak makan. Balik yang nak mandi dulu pakai shampoo muka tak? Shampoo muka, bukan shampoo muka tu. Shampoo lah. Cuci muka. Tengok dia cakap. Adik punya pencuci muka yang dah tolehkan kepala dia ke sisi tu ya. Jangan ambil yang sama tu, yang ringan tu. Yang ringan tu adik angkat tu, ringan tu adik punya. Beza jenis? Bukan jenis yang sama. Adik tekan sekali sebab mak dah buka dia punya lock. Macam mana nak tahu dia lock tak lock? Kan dia punya tepi ni kan biasanya dia duduk macam ni kan. Tengok depan. Yang depan tu adik punya. Sebab adik pandai buka lock dia. Pula. Sebab malok. Dia pergi dia cuci muka dia minyak. Adik nak tu hilang minyak, adik kena itu air batu dekat muka. Dah pernah try lah. Dia kena buat selalu. Macam je buat.
Bukannya satu sekali je kau buat, kena buat selalu. Aku buat dah Selalu je baru ni. sebab dia mungkin Lepas tu minyak dia lah, pecah. Ada berminyak kulit dia macam Siti punya. Bagusnya dia apa cakap apa ni? Alah Siti pernah tomato dengan timun. Masuk dalam peti ais kita. Baik letak lemon je kalau boleh. Lemon pedih lah. Kalau boleh letak, kau letak lah. Masalahnya pedih benda tu. Buat tak penting. Buat tomato dia tak pedih. Letak Kita potong gula tomato tu. Kalau cakap ni kan tak dengar cakap, tengok macam mana nak tu. Dah mak kata Kita potong tomato tu kan. Tomato masak ke tak apalah yang dah tak pakai tu, dia dah macam nak masam tu, kita potong masuk dalam peti ais. Bila masuk dalam peti ais, dia jadi beku. Air batu bukan jangan letak kat bawah kat sayur, letak kat air batu. Lepas tu telomong macam kita guna air batu saja sebab itu tomato, dia punya zat tomato tu kena pada kulit kita, yang tu boleh membuat kulit kita licin. Siang budak tadi mah. Kenapa? Ayah dia kenapa? Ayah dia potong. Lepas tu? Bukan dia yang potong, ayah dia potong. Ayah dia dengan anak dia lah. Lepas tu? Adik dia tidur. Lepas tu? Ayah dia kata ayah nak potong je, adik kena potong sekali. Sebab alasan je sebab guru tak ada. Tu ayah dia kan botak, dia kata ayah botak kenapa? Lepas tu ayah dia kata lah, dah memang kena botak je ke sungguh. Lepas dia kata tak nak lah. Aku gelak lah sekejap. Lepas tu dia pakcik Kau orang balik ada gelak diri sendiri. tak, masalahnya dia lari. Dia buka pintu dia lari. Dia orang ada gelak diri sendiri bila cakap potong rambut tak nak. Memanglah mak suruh minta botak lah. Beza mah dengan rambut panjang dengan botak lah. Bukan suruh botak, kau tahu dah kepala kau sakit macam tu, nak botak macam mana? Maksudnya kalau lepas mak ayah dapat kalau nak menyepul. Potong nombor 2, lepas je. Memang lepas. Mak tak ingat yang kes dulu tu sampai darah tu. Tak ada darahnya pun. Ada, Masalah Mak. nak baik, kalau kau nak baik kau kena ikut lah. Saya pakai yang habis, yang krim merah tu. Ingat yang botol merah tu? Nanti dia ada buat temu janji lagi sekali tau lah. Dah mak tak tengok lagi dia punya. Tak pakai minyak rambut je. Minyak rambut tu ada lupa tak mana satu lagi. Tengoklah, dia bagi kau buang berkata. Tak, kan dia bagi dua. Satu lagi tu lupa letak mana. Satu lagi apa ada? Satu lagi. Satu malam, satu siang kan? Lupa masa satu yang malam dengan siang tu. Atas mana? lupa yang tu. Macam mana nak baik? Benda tu Yelah, kena mana isi. tak ambil angah. Dia tak boleh isi banyak. Macam satu tu dia guna jari je. Celik jari pun macam tu baru tunjuk. Kalau tu main. Masalahnya dia terlampau rajin tu jadi macam tu. Dah sejak hari kena keluar sida kain semua tu. Duit tak dapat. Itu praktis sebenarnya. Praktis untuk Praktis diri apa sendiri. kaki saya sampai kram semalam. Praktis untuk diri sendiri. Buat kemas sakit ke buat mak tak ada. Besok siapa yang nak buat? Kau nak Alung. Kan Tengok. bujang lagi. Tak kahwin lagi. Dah tu. Kalau Alung tak ada, kau nak rasa siapa? Angah. Bagus. Suruh angah balik sini. Bagus. Tengok alasan. Tengok dulu. Alasan dia tengok. Malu kata.